Mantap kasar ni. Kasar ni. Tinggikan sikit Johan. So. Bebek. Layan je. Gulung je slow. Kasar ni. Siapa tahu memang ke apa. Ui. American dream. Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari tu. So, hari ni aku ada terima rakit dekat rakit Rasul. So, untuk hari ni aku naik rakit nombor 4 tak silap. Sebenarnya hari ni hari raya haji. Tapi disebabkan dah terlalu ramai yang korbankan lembu. So hari ni aku akan korbankan ikan lah, atas rakit. Bersama dengan adik-beradik aku semua. Ada sepupu aku. Sebab dah lama dia orang tak ikut aku mancing kan. So hari ni aku tanya dia orang macam mana dia orang nak follow lah. Bahkan air hari ni cantik. Air daripada besar. Hari ni dah jalan kecil lah, nyerung kecil. Air cantik. Semoga ada yang manis-manis lah. Ada yang singgih ikut berkorban di atas rakit. So apa-apa nanti kita jumpa atas rakit. InsyaAllah kalau ada strike nanti aku akan ambil lah. So kita jumpa je. Let's go. Awal betul. Bawa rendang semua. Apa kau tengok. Ketupat semua dia bawa. Betul-betul nyambut atas rakit Oi, kau ikut. Dah? Boleh mancing tak? Ija? Hei. Ini aduh. Boleh ranking besar ke? Boleh kalahkan kita ke? InsyaAllah boleh. Player baru kita. Player baru. First time masuk konten tengok dia berdarah tak berdarah hidung dia hari ni. Try nasib boleh ni. Try nasib lawan kita lawan Lawan. Ni ada sepupu aku seorang. Santai dia. First time masuk konten ni, biasa dia support dia komen-komen ya. Hari ni dia masuk konten. So kita tengok dia berdarah juga ke tak hidung dia ni. Okey, kita tengok. Lawan Okay, alhamdulillah aku dah naik atas rakit dah. So aku nak set up dulu. Nanti ada side, update okey. Let's go. Strike pertama siap. Tengok ikan. Padulah cakrik. Tak sempat aku nak record. Jangan gigit. Tap. Makan nak betul-betul. Tak pun. Ada ke tak? Dia lagi strike. Daun baru man. Daun baru. Jek terus. Manis lah. Orang apa masuk konten ni. Betul lah dia. Ada tak? Ketuk lagi. Ni lah dia time tengah record ni. Strike. Ada.
On. Dekat halus ni. Alah. Lesen Duri. Alhamdulillah. Nak ambil ke? Ada ke? Pul dia. Alamak. Wah, macam mana nak tarik ni? Kenapa? Berapa panjang? Lah. Pul dia tercabut. Macam mana boleh cabut? Boleh tercabut. Tak apa, gulung. Ada ikan ke? Nak gulung apa terpaksa? Ada. Pul dia keluar. Kes saya. Mantap. Tunjuk sikit. Datang. Kau side apa? Ada. Oh, apakah? Ui. Mantap. Ada ikan ke? Ikan apa, Lip? Gulung lagi. Ui, power, tukar. Mantap lah. Bebek ada sangat. Bebek. Letak lu. Mantap lah, Lip. Dua. Kita fokus yang ni lu. Ketuk lah. Dia tu. Ni ada barang lah. Rasa duri ni. Ketuk ni. Lengkung tu lah. Kan dah agak halus lah. Lengkung terus. Halus kita lepas. Kita ambil yang kasar-kasar je. Player baru start Ada barang. Tak tahu apa. Manis lah. Pakai apa? Udang? Ini rasa pari ni. Tukar. Berat macam tukar je. Woi, duri. Entiak. Lesen. Yang duduk tu belum ada lesen Tak ada. Ada? Tora. Mantap lah. Tora. Padu. Pattaya strike Apa tu Pattaya? Duri. Mantap.
Oh, ada. Dah lama. Anak. Ketiga Inside. Mana Ain? Ain pun dapat juga. Hantar ikan pertama Baru tanya-tanya bila Ain nak strike. Ain strike, tunang dia strike. Ikan pertama pula tu, nampak? Strike. Alhamdulillah. Apakah duri ni kasi? Strike sebelah sana pun ada strike. Woi, lama torah. Alhamdulillah. Kau strike apa kak? Gelama je ke? Strike tu. Mantap. Ada tak? Gulung. Ni dia gulung, kau ni ada rasa tarik tak? Tak sangkut lah tu. Ada tak? Macam kosong. Satu sampai atas ada. Kosong. Inside ke? Wah, ni ikan kedua. Kau tipu. Ada. Ada barang. Izul. Oi, sisik ke ni? Ni yang tinggal isi tadi tu. Yang tadi gulung ingat sangkut, bukan? Ni Oi, sisik ni rasa ni. Betul lah. Makan. Apa tu? Duri. Mantap. Dah besar ke kita tu? Sambung. Ikan kelima. Idea ni. Ikan kelima. Duri lagi. Alhamdulillah. Ikan kelima Ada. Ke berapa Zul? 3, 4. 2 ni. Woi, lesen kedua. Mantap. Fight terus. Duri ke ni? Duri. Mantap. 3 strike lagi. Pasti lah ke berapa ni? Ke berapa? 3 2 3 4. Mantap lah. Ui, Tora. Mantap. Ui, kasar ni. Kak. Dia strike. Ada barang. Apakah tu? Ni sebab baju ni. Baju yang buat anjing ni. Baju. Kerapu lah tu kali. Mana kerapu ni? Mana apa ni? Duri. Duri lagi. Siapa dapat? Ikan apa? Duri. Ke berapa? Yang ke berapa? Keempat. Ikan yang keempat. Mantap. Tak pasti
Dah besar Itu pun sat tu. Malah nak buka loceng. Ikan ke-6. Zul ni apa? Duri dapat strike. Ai, dia sat berbalas-balas Ke berapa ni? Yang ke berapa? 4. Dia betul-betul lah. Dia 4 berdua lah. Yang keempat. Pari apa Zul? Pari ni Zul. Pari ni. Repot ni pari ni. Belum ada yang boleh motong ongang tadi tu. Ongang tu masih ranking. Dia duduk diam je tu. Tunggu dia je lagi. Udang hidup sampai lagi. Kita lawan lagi. Udang hidup kita banyak mati lah. Kita naik lambat. So selamat boleh hantar lah. Owner boleh hantar. Nice lah. Apa ke? Sisik lah, tolong sisik lah. Merah. Weh, ongang ke? Ke duri? Oh, macam boleh tahan. Ada lagi guys. Mantap. Lama ni. Ada ketujuh. Halus ni. Kan ketujuh. Ikan lama je duri. Sisik mana lah. Ada. Ikan ketujuh. Alhamdulillah. Ketujuh. Ke-9 nampak. 9. Ke-9 nampak. Ke-9 ranking terbanyak. Kenapa nak kejar ni? 9. Ada sangkut ke korang punya? Ke 2 ekor? Ke 2 ekor duri? Oh, seekor je. Ke-9 Ke-9. Hui, dia strike pula. Nampak? Ikan tak simpan lagi dia strike. Oi. Lengkung. Ke berapa tu? 6? 5? Ke-5 dia. 5. Lawan. Fight, masa panjang lagi. 5 ekor dia diam-diam. Kau sebab kau belakang. Orang kat sini gasak. Duri lagi. Mantap. Ke-10 ke ni? Dia dah datang ah. Ke-10. Ada ke tak ada ni? Ada. Ke-10 kita. Ni halus ni. Halus. Ke-10 ke lama. Ke-10. Kecil kita lepas. Kalau besar kita ambil. Duri kecil pun kita lepas. Kri kan berapa Syukri? 3 mantap. Jauh tau, ingat. Orang dah ke 10 10 ke 11. Lebih kurang itu. Ain sat apa? Gelama. Buang. Lepas balik. Gelama kecil lepas kan. Dia buat air. Mantap. Lepas kecil lepas je. Kalau gelama besar ambil. Ni tak habis buka lagi.
Balingan balingan maut ni. Balingan cinta. Betul sisik. Oh betul. Dia kata betul tu pot sisik tu. Kita tunggu sekejap lagi. Idea ni. Idea ni. Melengkung. Pap, ada. Ke berapa tu? 5 Itu ke 5 lah. Dia fight berdua ni. Ke 5. Apa? Oh, daun baru. Daun baru pula tebal pipi. Mantap. Dia sudah mari. Ke 11. Macam tak ada. Mana yang ke 11 ni? Malunya. Tak ada. Kosong rasa. Macam ada. Ada. Dah dekat baru berat. Glamour ke 11. Tak ambil. Biar dia besar lah. Ke 11. Mantap. Ini dia. Tengok terus. Tengok terus ketuk. Okey, update. Sekarang dah pukul 7.08 minit. Aku dah 12 ekor lah. Banyak duri lah, disambar duri. Terima kasih para pemancing. Masih apa, bertungkul lumus lagi lah. So tengok macam mana malam nanti. Sebab gelap aku tak tahu macam mana keadaan kat sini kan. Terang ke tu, agak-agak terang lah. So ada strike nanti, senang lah nanti. So jom, ada strike lagi nanti aku update. Let's go. Ke 13. Tak pasti apa, sisik ke duri. 13 ekor. Duri sisik ni rasa ni. Tolonglah daun baru. Daun baru pula. Tebal pipi. Ke duri. Duri lagi lah. Ke 13. Kain. Woi. Apakah duri ke ni? Sisik lah satu kali. Kasih potong ongah tu saiz. Ongah dah duduk diam lah tu. Ongah dah selesa. Duri lagi. Macam ada barang. Tu ada barang. Betul-betul fight berdua lah dia. Dia nak kejar kita tak boleh. Kita dah jauh tapau dia. Nampak? Oh, ketuk lah lagi. Ni kalau makan ni 14 ni. Pekar barang dia. Duri lah ni, duri pelacin. Duri pelacin lah.
Betul. Lagi. Barang lagi ya. Tengok malam Hei. Tadi ada set lah. Malah nak rakam. Ini kita belanja strike malam. Apakah itu? Barang sisik ke? Duri palacin. Mantap. Mana Ica? Gulung. Ada ikan tak? Gulung je. Tengok Ica dapat ikan ke tak? Gulung je, tengok sampai dekat nanti baru tahu ada ikan ke tak ada. Berat ke tak? Tak berat. Berat ke tak berat? Gulung je sampai habis. Kenapa penat ke? Yalah gulung je. Betul pegang lah, betul-betul jorannya. Tak tahu lah. Baik-baik jangan jatuh. Macam ada ikan. Ada? Tak ada. Okey, update. Sekarang dah pukul 10 Hanya berbekalkan lampu. Selamat ada bawa lampu ni. Tak tahulah macam mana. Kalau lampu ni tak bawa, kita bergelap ni. Tak tahu bila owner nak hantar bateri. Bisa. So let's go. Tadi ada strike, tapi aku tak record lah sebab gelap kan. So let's go. Nanti ada off camera Aku sebenarnya dah tak ada mood dah nak rekam. Kau tengok dah tak ada lampu. Jangan diam Oi. 2 ekor double strike. You bodoh duri. Jom. Ada nak lawan ke? Dah ada lampu baru kita ada video Ini strike ni mungkin Paru ada lah. kerapu betul lah ni, kerapu lah ni. Paru lah. Betul lah kerapu. Duri. Mantap. Hantar Untuk makan. Kita pasti apa. Ada barang. Pasti apa. Jangan you bodoh sudah. Tadi dah naik lah. Berapa ekor ke dah naik ni? Berat je ni. Ni tukar ke apa? Buntal ke apa? Buntal. Dah buntal dah naik. Menandakan air sejuk dah. Tahu lah. So let's go. Weh, 12.30 12.30. Tapi ikan ni masih halus lagi. Belum boleh motong ngah tu. Kita cari lagi kita lawan lagi. Rasa banyak lagi. So let's go. Rasa tak ada tarik? Ada rasa ketuk tak? Mana? Lama? Mantap lah Lip. Ada ketuk tak? Tak ada rasa ketuk? Tak ada gantung balik. Okay, padu. Ketuk apa?
Shoot. Sembat. Gulung. Berat. Gelap pula. Apa? Sangkut. Sangkut tali punya. Mantap kasoi. Kasoi. Tinggikan sikit je kan. So. Bebek. Layan je. Gulung je slow. Kasoi. Siapa tahu beli mangga apa? Ui. Itu berat terbesar. Apakah dia? Dah dipancung oleh Ain. Belum lagi. Ui, bebek. Sabar Ain. Sabar, pegang jap Tapi dalam malu. Kau bawa ke sana. Naik daripada ni. Syuk. Angkat Syuk. Angkat ni. Pegang juga kan. Ui, dak. Tebal pipi woi. Ai. Pegang betul. Pegang. Bebek. Pegang dulu. Pegang mana? Tarik. Bebek. Tak apa. Bawa ke dalam. Kasoi. Sabar. Jap. Pakai cepik kau. Jap. Tak pakai cepik. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Bawa ke sana. Kasar weh. Kaki bebek. Memang. Padu Ain. Angkat Ain. Angkat tengok. Bebek. Kau pegang. Pegang tinggi sikit. Kasar. Tebal pipi. Hui. Ada barang ke? Ada barang. Apakah dia? Joki DP Apa? Halus? Tengok. Glamour Okey lah Sat. Tombang. Dua suku Apakah dia? Glamour. Mantap. Kuat. Off camera Pisau. Tukar. Kau berapa? 10 minit. Aduh, ni pun dah baring ni. Letih. Update kompat. Ui. Waduh, ai. Ikut kompat. Nampak pula. Kuat tu. The next day. Okey, selamat pagi. Sekarang jam dah pukul 10.30 dah. Aku pun baru bangun tidur. Ramai pun adik-adik aku semua yang tidur kan. So, kita tengok hari ni. Ada start nanti aku update lah. Okay, let's go. Okey, sekarang jam dah pukul 11.54. Untuk pagi ni cuma ada strike kitang seekor. Aku tak sempat nak record lah. Sebab apa, tadi aku tengah live. So ni aku nak kemas-kemas barang. Jom kita tengok hasil. Let's go. Kita dapat yang ni kan? Yang masuk malam. Okay, alhamdulillah. Inilah hasil kita untuk trip kali ni. Boleh tahan lah. Mantap sikit. Padu. Yang penting ni pembuka tirai. Pembuka tirai. Yang mana pembuka tirai? Dalam video awal tadi dah nampak dah. Dia strike dulu. So ni lah hasil kita. Alhamdulillah. Let's go. Okay, alhamdulillah selesai sudah trip aku kali ni. Macam
Macam korang tengok tadi hasil pun boleh tahan. So aku dah siap-siap kemas lah. Terima kasih yang mana tengok video ni sampai habis, yang mana dah support aku, dah like, dah komen, dah subscribe. Aku ucapkan terima kasih lah kepada korang sebab support aku. So aku dah nak balik. InsyaAllah kita jumpa di next content. Cuma tak pasti merakit atau ngebut. So korang tunggu, okay? Let's go. Bye. Assalamualaikum.